Aku ada buat sedikit modification dekat aku punya Pro Myvi yang mana bila kita nak cas kita punya telefon dekat kereta tu, yang ada hanya power socket 12 volt tu. Tapi bila kita pakai yang macam socket, dia punya port USB tu dia tak banyak. Jadi aku pun cari alternatif macam mana nak tambahkan port USB untuk cas kita punya telefon. Sebab bila kita naik kereta ramai-ramai kan, dalam family, kita punya phone bukan satu. Kadang ada phone mak kita, phone isteri kita, adik kita. Jadi ada banyak phone dan perlukan banyak juga port USB untuk cas kita punya telefon tu lah. Jadi dalam video ni aku share macam mana aku tambah slot USB dekat aku punya Pro Myvi. And then untuk barang kali ni, dia ada 2 slot USB Type A dengan rating quick charge 3.0. Maksudnya rating tu bila charge korang punya phone tu dia agak laju lah. Dalam masa yang sama dia ada juga battery voltage indicator untuk dia tunjuk masa korang turn on kan kereta berapa voltage dia, dan bila dah start kereta korang tu berapa voltage dia. Sekarang ni aku tunjuk aku dah pilih slot kat mana yang akan aku potong. So dalam ni aku dah tunjukkan dekat mana slot aku potong. Dan korang nak potong ni korang boleh guna macam-macam tools, tak kisah. Cuma yang ni aku guna pisau dapur untuk potong dia. Ikut je bentuk tu potong. Ataupun nak lagi better, korang ukur dulu port USB tu. Bila korang nak masukkan tu dia tak terkeluar ke depan lah. Dia macam ada step untuk tahan dia kan. Jadi korang potong tu bukan ikut line, korang potong kecil sikit lubang tu untuk muat-muat soket tu boleh masuk. Okey, sekarang kita dah tebuk lubang. Kita nak pasang yang external USB port quick charge 3.0 ni dengan voltage reading untuk bateri. Okey, saya dah potong menggunakan pisau je, pisau dapur boleh. Tapi kena potong proper lah, ni ada dah terlebih sikit ni. Jadi dia dah merosakkan cover plastik original. Tapi tak apalah, untuk kegunaan asal je kan. Jadi kita testing dulu. Saya just potong ikut alur ni untuk dapatkan bentuk dia. Okey, ni bila kita dah potong, buang dia punya lebihan-lebihan plastik ni, kemaskan. And then kita try masukkan. Okey, sinilah dia punya placement. Okey, sekarang ni dia macam ada nampak longgar sikit tau. So, kalau kita nak ketatkan dia, kita guna keliling ni, kita tebalkan dia menggunakan ni electrical tape ni. Tebalkan dia sampai betul-betul ketat kat sini supaya dia tak bergerak. Okey, ni kita dah pasang USB port quick charge 3.0. Ni saya dah tebalkan keliling dia menggunakan electrical tape. Okey, just knock in agak-agak ketat. Nampak kemas. Okey tu. So ni dah kabel penyambung. Okey, kabel ni akan sambung dekat soket mirror control, side mirror control. Lepas tu ada wayar merah dengan hitam ni akan connect pada positif dan negatif dekat port ni. Okey, ni kita dah buka. Tu soket dia. Kita akan gabungkan lah yang belah sini. Okey, yang ni kita dah sambungkan soket side mirror tu dekat extension soket. And then ada wayar yang connect kepada ni merah hitam tu dekat quick charge ni lah. Okey, nampak simple je. Betul yang ni wayar ni kemaskan dekat bahagian belah dalam ni. Susun cantik-cantik, pasang balik semua dan siap. Okey, sekarang ni kita dah pasang kita punya additional socket quick charge 3.0. Dan saya akan testing sama ada dia punya battery voltage tu dia akan menyala atau tidak. Okey, korang boleh tengok dia dah start menyala. Dan lepas ni saya akan tunjukkan bila kita start enjin kereta. Ini dia, ini nombor dia bila saya dah start enjin kereta. Maksudnya 14.2, 14.1 tu maksudnya indicate bateri kereta kita okey. Dan jadi kepada pengguna Myvi dekat luar sana, lagi best ke Icon. Kalau korang nak tambah slot sendiri pun, nak DIY sendiri pun tak ada masalah, senang je. Dia punya connection pun dia pakai, dia ambil power daripada side mirror tu. Korang boleh buat sendiri. Barang dia saya akan letakkan link dekat bawah. Korang boleh tengok. Jadi kalau video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like dengan share dekat rakan-rakan yang lain. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.